Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Berita gembira kepada semua penjawat awam dan juga pesara kerajaan. Pembayaran bantuan khas kewangan Aidilfitri akan diawalkan. Kerajaan Malaysia terus menunjukkan komitmen dalam menjaga kebajikan penjawat awam dan pesara melalui pengumuman Bantuan Khas Kewangan BKK tahun 2026. Pengumuman ini telah dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai satu inisiatif bagi membantu golongan yang berkhidmat kepada negara membuat persiapan menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Bantuan khas kewangan ini melibatkan pemberian sebanyak RM500 kepada pegawai perkhidmatan awam grade 15 dan ke bawah atau setara. Ia merangkumi pegawai lantikan tetap, sementara serta lantikan kontrak termasuk Contract of Service COS dan pekerja sambilan harian. Selain itu, pegawai yang sedang bercuti bergaji penuh, bercuti separuh gaji dan juga bercuti tanpa gaji turut layak menerima bantuan ini. Pegawai yang dipinjamkan ke agensi lain, termasuk agensi yang diasingkan pengurusan saraannya, juga tidak terkecuali dengan bayaran dibuat oleh agensi yang meminjam pegawai tersebut. Bukan itu sahaja, bantuan ini turut diperluaskan kepada personal MyStep yang masih berkhidmat, guru interim serta pemandu yang dilantik sendiri oleh pegawai kanan yang layak tetapi tidak disediakan pemandu rasmi oleh jabatan. Pemandu yang dilantik sendiri oleh anggota pentadbiran, hakim dan pesuruhjaya kehakiman juga termasuk dalam senarai penerima. Ini menunjukkan bahawa kerajaan mengambil pendekatan menyeluruh bagi memastikan tiada golongan yang tercicir daripada menerima manfaat ini. Di samping itu, bantuan khas kewangan turut diberikan kepada pesara iaitu veteran berpencen dan veteran tidak berpencen dengan kadar bayaran sebanyak RM250. Walaupun jumlahnya berbeza berbanding penjawat awam yang masih berkhidmat, pemberian ini tetap signifikan dalam membantu meringankan beban kewangan kepada pesara, khususnya dalam menghadapi kos sara hidup. Tarikh pembayaran yang telah ditetapkan ialah pada 13 Mac 2026. Pembayaran ini akan ditanggung oleh jabatan di mana pegawai berkhidmat pada tarikh tersebut. Penetapan tarikh sebelum Aidilfitri jelas memberi ruang kepada penerima untuk merancang perbelanjaan dengan lebih teratur, termasuk pembelian barangan keperluan persiapan keluarga dan perbelanjaan balik kampung. Lebih menarik lagi, pemberian bantuan khas kewangan ini dikecualikan daripada cukai pendapatan selaras dengan peruntukan di bawah subsection 127 di bawah kurungan 3A Akta Cukai Pendapatan 1967. Pengecualian ini memastikan jumlah yang diterima adalah sepenuhnya tanpa sebarang potongan cukai sekaligus memberikan manfaat maksimum kepada penerima. Secara keseluruhannya, bantuan khas kewangan 2026 ini memberikan kelegaan kepada semua penjawat awam dan juga pesara kerajaan.